Akhirnya saya berjaya bantu mak saya hilangkan jeragat tanpa pakai skincare atau buat rawatan laser. Hai, saya Mira dan ini kisah tentang mak saya. Mak saya seorang peniaga pasar, pagi berumur 52 tahun. Mak kata masa muda umur 20-an, 30-an kulit dia okey, tak ada masalah. Tapi bila masuk 40, kulitnya naik jeragat. Jeragat ni awalnya bintik-bintik je bawah mata, pipi dan atas bibir. Tapi lama kelamaan dia jadi bertumpuk macam peta. Mak saya terus jadi insecure. Dia rasa rendah diri bila nak keluar rumah. Kalau pergi berniaga pun, dia terpaksa pakai makeup dan foundation tebal-tebal tapi still nampak. Bila kat pasar atau masa pelanggan datang dekat, orang tegur muka. Kenapa tu kak? Paling saya ingat, masa mak cerita, ada pelanggan tanya, ni tanda lahir ke kak? Orang yang ada jeragat kat muka je faham perasaan tu. Sampaikan mak terpaksa cuti berniaga beberapa hari, dia kata nak duduk rumah je. Tapi dekat rumah pun sama je. Ayah pula asyik tanya, tak buat apa-apa ke nak hilangkan jeragat tu? Awak nampak tua lah. Ayat tu buat mak saya kecil hati. Padahal bukan dia tak cuba. Dia dah cuba macam-macam. Saya sendiri yang temankan dia pergi farmasi lah, beli serum lah, pergi rawatan spa lah. Apa mak saya tak pernah cuba? Semua dah cuba. Yang sapu-sapu, yang makan, yang cucuk. Semua dah cuba. Produk mahal pun dah cuba. Tapi semuanya mengecewakan. Sementara je hilang. Lepas tu jeragat naik balik. Saya kesian tengok mak. Dah bertahun-tahun usaha. Tapi jeragat masih tak hilang. Saya faham mak saya bukan nak kulit secantik Nilofa pun. Dia cuma nak kulit dia yang dulu. Bersih. Sekata. Tak bertumpuk. Saya pun nekat nak tolong mak saya. Disebabkan saya ada basic dalam sains, saya pun buat kajian. Saya cari. Kenapa jeragat susah hilang? Dan macam mana cara paling logik nak hilangkan jeragat dari akar? Saya jumpa jawapannya dalam satu blog kecantikan. Sebenarnya jeragat ni ada akar. Dia bukan sekadar kat permukaan kulit. Kalau nak pudarkan jeragat, kena matikan akar dia dulu. Kalau guna produk luar macam skincare, serum, sabun, semua tu cuma rawat lapisan luar aje. Tapi akar masih hidup. Itu sebab jeragat boleh naik balik. Langkah pertama yang betul, kena matikan akar jeragat dulu. Lepas tu, bila kulit dah bersih, kena lindungi daripada sinaran UV. Sebab sinar UV ni boleh aktifkan semula jeragat yang dah pudar. Tapi macam mana nak matikan akar jeragat tu? Mak saya pula jenis takut makan suplemen. Takut kesan sampingan. Rawatan laser pula mahal dan menyakitkan. Sampai saya jumpa satu artikel jurnal dari US. Kajian pasal bahan aktif yang boleh bantu jeragat dari akar. Dalam artikel tu disebut beberapa bahan yang kuat sebagai antioksidan semula jadi. Antaranya tomato putih yang tinggi phytoin dan phytofluin bantu cerahkan kulit dan kawal melanin. Lepas tu ada camu-camu, buah yang tinggi vitamin C semula jadi. Bantu cerahkan dan lindungi kulit. Dan satu lagi bahan yang saya tertarik, akar manis yang bantu kurangkan pigmentasi tanpa iritasi. Dan kesemua bahan tu ada dalam satu produk herba Malaysia, nama dia Nadi Putri. Saya pun belikan mak sebotol. Suruh dia cuba. Satu kapsul sehari, lepas makan. Lepas seminggu, saya nampak kulit mak makin berseri. Jeragat tak hilang lagi, tapi kulit nampak lebih sihat dan lembap. Saya suruh mak teruskan. Lepas sebulan lebih, alhamdulillah, jeragat makin pudar. Mungkin bagi orang lain, sebulan tu rasa lama. Tapi bagi mak saya yang dah bertahun-tahun kecewa, sebulan tu sekejap je. Itu satu pencapaian besar. Kulit mak nampak glowing, toner makin sekata dan jujurnya, mak nampak muda daripada ayah. Mak jadi lebih yakin. Keluar rumah tanpa foundation tebal. Orang pasar pun tegur. Akak nampak lain sekarang. Pakai apa? Yang paling best? Ayah saya pun makin berkepit dengan mak. Dulu keluar kenduri seorang. Sekarang selfie dengan mak post kat Facebook. Caption dia, bini awet muda aku. Saya senyum. Sebab saya tahu, mak saya dah dapat balik diri dia yang lama. Saya memang rekomen Nadi Putri ni pada sesiapa yang ada masalah jeragat. Saya sendiri dah tengok perubahan mak depan mata.
Bahan dia pun semua dari tumbuhan. Tak ada bahan pelik-pelik. Dan yang penting, selamat, berkesan dan tak perlu cucuk atau sapu. Kalau nak mula ikhtiar, cuba satu dulu. Konsisten. InsyaAllah ada hasil. Kalau kau rasa cerita ni bermanfaat, follow, like, share dan save. Mungkin ada mak orang lain yang tengah sembunyi luka sebab jeragat.